Hari ni nak buat puding roti bersama sos custard. Okey, jom kita buat sos custard dulu. Mula-mula 1 tin susu cair dan 1 tin air juga. Kemudian masukkan susu pekat 1 sudu dan sedikit garam. Lepas tu masukkan tepung custard 2 sudu. Lepas tu kacau-kacau dia bagi sebati. Lepas dah sebati, buka api. Kita kacau dia, kacau-kacau, jangan berhenti kacau sebab tak nak bagi berketul. Bila dah melegak, ikutlah kepekatan yang korang mahu. Selain macam ni, okey, dah cukup. Lepas tu kita nak buat adunan tepung dia, tepung pula roti dia. Mula 3 biji telur yang letak esen vanila 2 tutup. Lepas tu pukul telur ni saya bagi sebati. Pukul dia. Lepas dah pukul dia dah hancur macam ni, masukkan gula 2 sudu. Lepas dah masuk gula 2 sudu, susu full cream 2 kotak kecil ini. Lepas tu kita kacau-kacaukan dia lagi, bagi dia sebati. Lepas tu dekat loyang ni kita geriskan dengan mentega ataupun margarin, tak kisah. Lepas tu kita susun pula roti-roti ni. Jangan susun rapat-rapat ni, kita macam campak-campak dia aja, bagi dia ruang-ruang longgar, tak kisahlah roti tu korang nak potong macam mana pun, asalkan dia adalah roti. Okey, kemudian letakkanlah dalam loyang ini. Letak macam ni, letak dengan longgar macam ni. Lepas tu campakkan je lah, semua senang. Lepas tu kita sapu-sapukan margarin yang dah dicairkan belah-belah atas je ya. Letaklah kat keseluruhan belah-belah atas ni. Okey, tapi jangan habiskan margarin cair tu. Nanti kita nak gunakan dia selepas kita dah bakar dia nanti. Lepas tu taburkanlah coklat chip ke, kismis ke, apa-apalah yang korang nak letak, nak perasa, nak tak pisang ke pun boleh. Lepas tu kita tuangkan bancuhan susu dengan telur tadi dekat roti ni. Pastikan semua roti ni disaluti oleh telur dengan bahan bancuhan ini ya. Jangan tertinggal sikit pun. Tekan-tekan sikit dengan whisk tu, bagi dia semua meresap. Lepas tu kita biarkan dia, kita peratkan dia sekejap dalam 10 minit. Sambil tu kita panaskan oven. Bila oven dah panas, kita nak bakarlah dia pula. Okey, kita masukkan dalam oven macam ni. Lepas tu kita tutup, kita bakar dalam suhu 180 darjah, api atas bawah macam tu. Kita bakar dalam tempoh 30 minit. Tapi 10 minit terakhir tu korang buka api bahagian atas sahaja. Okey, inilah dah siap, dah panas pula, dah bakar. Macam inilah kejadian dia. Lepas tu biarkanlah dia sejuk sekejap. Sebelum tu kita sapu-sapukan dulu margarin yang cair tadi. Yang lebihan tu sapukan atas dia, bagi dia nampak lawa sikit. Inilah dia, dah siap. Bila dah siap tu untuk dimakan, sos custard tadi tengah sejuk, kita letakkan atas puding roti ni. Sedapnya kan, lemak-lemak, creamy-creamy gitu. Okeylah semua, selamat berbuka. Maaf ya, cakap laju-laju sebab video ni panjang.